perempuan haid boleh tak masuk ke dalam masjid? Boleh, dengan syarat kalau hanya abiri sabil, hanya sekedar melintas. Hanya sekedar melintas. Contoh, dia ada hajat kan, ada barang dia tertinggal atau dia nak pergi ke sana, tak ada pintu kecuali hanya melalui masjid, melaluinya masjid, tak ada masalah. Dan Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah mengambil barang Nabi SAW yang tertinggal di masjid. Aisyah kata, aku ni tengah tak elok ya Rasulullah, maknanya aku tengah haid. Kan yang haid tu bukan tangan kau, maknanya tak ada masalah. Cuma kalau niat ibadah iktikaf dalam masjid, jangan lagi. Ustaz, tapi maknanya hilanglah pahala kita. Tak perlu risau. Bukankah di dalam hadis Nabi SAW bersabda, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang niat baik dan terhalang dia buat kerana uzur syar'i, dia nak iktikaf tapi terhalang kerana haid, maka kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah berikan kepadanya pahala yang sempurna, maknanya dapat gaji tanpa kerja. Itulah kelebihan perempuan jemaah. Perempuan ni, itu kelebihan dia, yang itu tak didapati oleh lelaki, kecuali lelaki itu pun haid juga. Sekarang ni lelaki ni pelik-pelik sekarang, badan besar tapi masa panggil pagi namanya Malik, malam jadi Mala. Halo Ustaz, apa ni? Jadi abang cinta abang. Hati-hati jemaah, jangan pula ada penyakit tu pada diri kita. Allah Ta'ala alim bisawab.